Di China, sistem pusing balik U-turn digunakan untuk mengawal aliran trafik bandar dengan menggantikan belokan kiri secara langsung kepada laluan yang lebih selamat dan lancar. Pemandu hanya perlu meneruskan perjalanan secara lurus, kemudian membuat pusing balik di lokasi yang telah ditanda, sebelum belok ke kanan untuk sampai ke destinasi. Kaedah ni banyak dilaksanakan di bandar-bandar besar seperti Beijing dan Shanghai, terutamanya di jalan yang sesak. Pendekatan macam ni membantu mengurangkan kesesakan serta risiko kemalangan, walaupun ia tetap memerlukan papan tanda yang jelas dan perancangan rapi supaya dapat berfungsi dengan berkesan. Selain itu, China juga membina jalan 5 tingkat di Chongqing yang mempunyai 15 laluan penghubung bagi melancarkan pergerakan kenderaan. Struktur ni direka mengikut keadaan muka bumi yang berbukit dan menjadi contoh nyata perancangan bandar moden yang patut diikuti negara-negara lain. Kalau pelancong ikut jalan ni confirm sesat. Apa pendapat korang? Follow dan like untuk lebih banyak info menarik.